Selamat sejahtera semua. Dalam video hari ini, kita nak tengok tentang bundar. Okey, sebelum kita masuk ke dalam topik ni, bundar maksudnya jika ada satu nombor dalam perpuluhan ataupun contoh ada 23 macam ni. Kita bagi nombor ni sebagai nombor bulat. Situasi yang kita boleh gunakan operasi bundar ni adalah contoh, kita ada satu event dekat sekolah. Kita ada 27 orang. Kita nak order makanan, contoh nasi lemak. Kita tidak boleh order 27 nasi lemak. Biasanya kita akan order 30 nasi lemak. Kita bundarkan nombor 27 ni sebagai satu nombor bulat. So that semasa kita order, kita senang nak order dan orang yang menerima order tu pun senang juga untuk kira. Jadi sebelum kita tengok tentang bundar, kita kena faham satu konsep, iaitu 0, 1, 2, 3, 4, satu kategori, dan lagi satu kategori adalah 5, 6, 7, 8, 9. Jika 0 hingga 4 adalah tambah 0. Jika 5 hingga 9 tambah 1. Okey, sekarang kita tengok satu soalan. Contoh kita ada soalan tadi, iaitu 27. Jika kita nak bundarkan nombor ni, kita tengok nombor ni. Okey. Selepas itu, kita bulatkan nombor yang sebelah dia. Nombor yang sebelah pada kanan. Okey, 7 ni kita tengok dulu ada dekat kategori mana. Kategori 1 ataupun kategori 2. Jadi 7 dia adalah dekat kategori 2. Kalau kategori 2 kita kena tambah 1. Tambah 1 adalah dekat sini. Jadi nombor apa-apa nombor yang dekat sini akan dijadikan sebagai 0. Dan 2 tambah 1 adalah 30. So ini adalah cara yang paling mudah untuk bundarkan satu nombor. Jadi sama juga untuk situasi ini. Tadi kita ada 27, jadi kita bundarkan, kita akan dapat 30. Seterusnya kita tengok lagi satu soalan. Contoh kita ada 17. Contoh kita tengok nombor ni dan kita bulatkan nombor sebelah dia. Jika 7 dia adalah ada pada situasi yang kedua, yes. So that kita kena tambah 1. Tambah 1. Dan apa-apa nombor kita bulat, kita jadikan dia sebagai 0. 1 tambah 1 adalah 20. Okay, biasanya soalan akan bagikan bundarkan. Lepas tu dia bagikan satu tempat. Dia kena ada 1, 10 ataupun 1000. Contoh, bundar tempat 1000 contohnya. Kita ada nombor 1, 7, 0, 3 contohnya. So tempat 1000 adalah dekat sini. So ini adalah 1, yang ini adalah 10, yang ini adalah 1000 dan yang ini adalah 100 dan yang ini adalah 1000. So kita gariskan dulu tempat 1000, lepas tu bulatkan nombor sebelah kanan. Contohnya yang ini adalah 7. Jika soalan macam ni, sama juga, nombor yang bulat ni kita tengok dulu ada dekat bahagian mana. So, ini adalah ada pada bahagian 2. Maksudnya kita kena tambah 1. Tambah 1 adalah nombor yang kita digariskan. Selepas itu, 1 tambah 1 adalah 2. Nombor yang kita bulat tu, kita jadikan sebagai 0. Nombor yang selepas ini pun, kita kena jadikan sebagai 0. Selepas kita bundarkan, jawapan yang kita dapat adalah 2000. Kita cuba lagi satu soalan. 8, 4, 3. Yang ni kita kena bundarkan tempat ratus. Kalau ratus, kita kena tengok dulu tempat ratus. Yang ni adalah 1, yang ni adalah 10 dan yang ni adalah ratus. Kita gariskan dulu ratus. Selepas itu, kita bulatkan nombor sebelah kanan. Selepas itu, cek kategori untuk 4. 4 adalah berada pada kategori 1. Maksudnya kita kena tambah 0. Tambah 0 pada nombor yang kita digariskan. 8 tambah 0 adalah 8. Nombor yang kita bulatkan tetap jadikan sebagai 0. Dan selepas nombor yang kita bulat, apa-apa nombor yang kita ada tu, kita jadikan sebagai 0 juga. Jadi jawapan akhir kita adalah 800.
Kita tengok lagi satu soalan. Dua, 3, 5, 4. Dalam ni kita nak bundarkan tempat ratus. Ratus adalah, yang ni adalah 1, yang ni adalah 10 dan yang ni adalah ratus. Yang ni pula adalah ribu. Kita gariskan dulu tempat ratus dan bulatkan nombor 11 sebelah kanan nombor yang kita digariskan. 5 adalah berada pada kategori 2. Jika kategori 2, kita kena tambah 1. Tambah 1 pada nombor yang kita digariskan. Nombor yang dekat depan tu, kita salin saja apa-apa nombor yang diorang bagi. So, soalan ni adalah 2. 3 tambah 1 adalah 4. Dan nombor yang kita bulatkan jadikan sebagai kosong. Dan nombor seterusnya selepas nombor kita bulat tu, kita jadikan sebagai kosong juga. Jadi jawapan akhir kita adalah 2400. Yang ni adalah cara yang paling mudah dan asas kepada bundaran. So yang ni saja untuk video kali hari ini. Jumpa lagi dalam video